Saya nak kongsikan satu resepi sahur yang ringkas tapi berkhasiat, rasa energetik. Paling penting kena ada bekas cawan begini. Boleh dapatkan rolled oat, susu segar, organic golden flaxseed, boleh juga tukar kepada chia seed dan tentunya kurma ajwa. So, keempat-empat bahan utama ni saya akan campur ke dalam cawan ini. Campurkan susu segar. Kurma ajwa 7 biji kita masuk, rendam. Kita masuk roll oat. So, satu cawan ni lebih kurang 3 sudu. Masukkan juga flaxseed. Sebelum simpan dalam petai, jangan lupa tutup. Tinggal ambil saja. Mudah tak? Tak payah nak bermasak-masak. Jangan lupa dapatkan kurma ajwa Azhar ini dekat beg kuning.